Okay guys, kes kanser dekat Malaysia makin hari makin meningkat. Dulu kita ingat ramai orang tua-tua sahaja yang kena kanser, tapi sekarang ni makin ramai orang muda antara 20-an ke 30-an duk kena kanser. Untuk wanita, ada top 3 kanser dekat Malaysia yang ramai wanita kena, iaitu kanser payudara, kanser usus dan juga kanser ovari. Cuma untuk breast dan juga kanser usus, kaedah screening dah sangat established. Jadi dalam video hari ini saya nak kongsikan dengan anda 5 tanda awal kanser ovari yang ramai wanita terlepas pandang, dan di penghujung video nanti saya akan kongsikan cara terbaik untuk screen kanser ovari ni. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Kalau anda baru dekat channel ni, nama saya Dr. Sani. Saya seorang doktor perubatan dan dekat channel saya ni saya kongsikan info-info kesihatan yang sangat mudah difahami. Untuk anda yang tak tahu ataupun yang baru follow channel saya, 2 tahun lepas saya juga kehilangan ibu saya akibat kanser ovari. Jadi setiap tahun saya akan buat at least satu video mengenai kanser ovari ni untuk mengingati ibu saya dan juga untuk membantu lebih ramai wanita buat saringan kanser. Kalau ada satu perkara yang saya harap lebih ramai wanita tahu, iaitu kanser ovari tak mula dengan apa-apa simptom dramatik. Dia tak ada benjolan, dia tak kacau period ke pendarahan dan dia tak ada kesakitan. Contoh macam kes ibu saya, satu hari dia datang, dia kata ada satu ketulan keras pada perut dia. Lepas kita ambil sampel dah hantar ke makmal, confirm sel kanser, cuma pada waktu tu kita tak tahu origin dia datang daripada mana. Jadi macam kes ibu saya, tanda pertama ketulan ni sebenarnya ada stage 4 sebab dia dah travel daripada ovari ke bahagian perut. Sebab tu sangat-sangat penting untuk kita cuba detect kes-kes kanser di peringkat yang awal sebab dia boleh improve rawatan dan juga survival rate. Tanda pertama kemungkinan kanser ovari ni adalah rasa cepat kenyang. Contohnya sebelum ni anda boleh habiskan sepinggan nasi, tapi sekarang ni lepas beberapa sop anda rasa kenyang, penuh, sengkak dan rasa kurang selera makan tanpa sebab yang jelas. Perkara ni boleh berlaku disebabkan ketumbuhan di dalam area pelvis ataupun pengumpulan cecair dalam abdomen mula memberi tekanan kepada organ sekeliling. Ramai orang salah anggap ni hanyalah masalah gastrik, tapi kalau tanda ni berterusan anda wajib periksa. Macam arwah ibu saya pun selalu dia akan komplain rasa cepat kenyang, makan sikit pun dah tak lalu. Arwah ibu saya memang ada masalah gastrik. Cuma kesilapannya adalah kita assume yang kesemua symptoms ni berpunca daripada masalah gastrik sahaja. Kita tak further investigate. Ramai orang fikir kerap kencing ni mungkin sebab kita minum air yang banyak ataupun boleh disebabkan oleh UTI ataupun jangkitan kuman. Semua ni memang betul dan semua ni memang boleh menyebabkan kita kerap kencing. Tetapi jika ada ketumbuhan pada ovari dan dia semakin besar, dia boleh menekan pundi kencing dan juga menyebabkan simptoms yang sama. Dalam perubatan kita panggil kita perlu ada high index of suspicion, lagi-lagi kalau kita test urin dan tak ada kesan-kesan jangkitan kuman pun. So dalam kes ibu saya pun memang dia ada tanda kerap kencing ni, tetapi pada masa yang sama, ibu saya juga ada satu penyakit kita panggil diabetes insipidus yang mana dia memang akan kerap kencing. Jadi sebab tu struggle untuk kita diagnose kanser ovari ni sebab tanda-tanda dia banyak mimik penyakit-penyakit yang lain. Kadang-kadang dia bukannya kita kata sakit yang kuat, cuma mungkin rasa senak, cramping, macam nak sakit period macam tu. Sama juga ramai orang ingat ni hanya masalah simptom, mungkin gastrik, mungkin segugut, tapi kalau simptoms ni berlarutan, anda wajib cek dekat doktor. Contohnya sat sembelit, sat ciri-birit, kadang-kadang perut berangin ataupun rasa tidak puas selepas membuang air besar. Perkara ni boleh berlaku disebabkan ketembuhan yang semakin membesar boleh memberi tekanan kepada usus. Ramai orang dah beli ubat gastrik lah ubat angin, sedangkan puncanya bukan berasal daripada usus itu sendiri. Sesetengah pesakit kanser ovari yang lebih advance boleh mengalami pengumpulan cecair di dalam abdomen yang dipanggil ascites. Usually kita boleh detect benda ni either daripada peningkatan berat badan yang mendadak atau kita rasa seluar kita semakin ketat. Selalunya ascites ni akan jadi dalam kes-kes yang lebih advance dan bukan di peringkat yang awal. Macam kes arwah ibu saya, apabila ayak mula terkumpul dalam perut dia akan rasa kurang selera makan, sakit dan sampai kadang-kadang sesak nafas. Dulu setiap minggu ibu saya akan pergi buat satu prosedur kita panggil peritoneal tapping, di mana kita boleh keluarkan air dalam perut tu sometimes sehingga 3 ke 4 liter. Cuma rawatan ni hanya symptomatic relief, lepas 2-3 minggu air akan mula terkumpul balik. Jadi guys, bonus tip, macam mana kita nak screen kanser ovari yang sepatutnya. Unfortunately setakat hari ni tak ada satu kaedah yang terbukti berkesan untuk screen kanser ovari ni di peringkat awal dan boleh mengurangkan kadar kematian. Cuma untuk wanita yang betul-betul berisiko, ada 3 kaedah yang boleh dicadangkan. Ujian pertama adalah ujian tumor marker CA125. Ni adalah sejenis ujian darah. Cuma kita perlu faham limitasi ujian CA125 ni.
Kalau ujian ni tinggi, tidak bermakna yang anda ada kanser, dan sekiranya dia rendah, dia tak exclude dan confirm yang anda tak ada kanser. Sebab up to 50% of cancer ovary di peringkat awal ni ada CA125 yang rendah. Ujian kedua adalah TVS ataupun transvaginal ultrasound untuk melihat keadaan ovary kita. Ujian ni masih ada limitasi, contoh macam ibu saya, visually ovary dia nampak normal sahaja, tak ada ketumbuhan-ketumbuhan yang kita nampak. Dan ujian yang ketiga adalah ujian genetik, contoh seperti BRCA1 dan juga BRCA2. Cuma sebelum buat, perlu dapatkan genetic counselling daripada doktor pakar dulu. Jadi guys, kalau anda ada mana-mana tanda daripada video ni, tidak bermakna yang anda ada kanser ovary. Jangan dok mula scroll ataupun tanya ChatGPT, sebab confirm benda ni boleh trigger anxiety anda. Sekiranya anda berisiko tinggi untuk kena kanser, contoh mak ayah ataupun adik-beradik ada kanser, saya highly suggest untuk anda berbincang dengan doktor untuk bincangkan kaedah yang paling sesuai untuk detect kanser yang anda nak detect. Sebab untuk setiap kanser, kaedah screening juga sangatlah berbeza. Saya tak dapat ubah apa yang dah jadi kepada arwah ibu saya, tetapi melalui video ni, kalau ia boleh membantu para wanita untuk screen dan detect kanser lebih awal, saya rasa inilah cara terbaik untuk mengingati dan menghargai arwah ibu saya. Dan kalau anda rasa video ini bermanfaat, mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah ibu saya, Sufina Sani Eng binti Abdullah, dan kepada semua ahli keluarga yang telah meninggalkan kita. Al-Fatihah.